Setiap hari, cikgu mengajar, menegur, membimbing. Kadang-kadang sampai terlupa penat sendiri. Tapi, pernah tak kita tertanya? Apa sebenarnya yang membuatkan seorang guru rasa gembira? Hari ini, kita nak cari jawapannya. Apakah yang membuat cikgu gembira untuk menjadi cikgu? Cikgu gembira apabila melihat murid-murid cikgu aktif dalam program yang dianjurkan seperti program pemerkasaan murid, bicara buku, Saya rasa gembira bila anak-anak murid saya beradab, berakhlak, jadi budak yang baik, berjaya dalam pelajaran dan masa hadapan. Apabila murid saya boleh berjaya di dalam banyak aspek, antaranya kurikulum, co-kurikulum dan juga saksiah. Murid dapat mengaplikasikan apa yang cikgu ajar. Okey, apabila murid-murid nakal boleh dengar apa yang ustazah sampaikan, ustazah mengajar dan menjadi murid yang lebih baik. Bila anak-anak murid cikgu berjaya. Dan terutamanya bila dalam kelas ya, anak-anak murid cikgu dapat menyiapkan kerja sekolah. Bila kita ajar, murid faham. Ada peningkatan dalam pelajaran. Contoh kalau murid tu sebelum ni Iqra 3, dia dapat naik Iqra 4 dan bacaannya lancar, saya rasa bahagia. Murid selalu ikut cakap cikgu. Selalu dengar cakap cikgu. Kalaulah anak murid dengar kata setiap kerja yang kita berikan semuanya dilakukan dengan baik. Bila murid faham apa yang Ustazah ajar dan bersedia untuk bantu kawan-kawan yang lain. Kalau anak murid cikgu ni jadi anak murid yang baik, bijak, hormat orang tua, cemerlang dalam pelajaran. Bila anak murid saya berjaya, Saya bahagia bila Murid saya berjaya. Saya bahagia bila murid saya cemerlang. Saya bahagia bila murid saya berjaya. murid masa depan. Kasih sayang. Kejayaan dan perubahan. Itulah bahagia seorang guru. Cikgu, apa yang membuat cikgu bahagia? Bila anak murid saya berjaya dalam co-kurikulum. Oi, buat apa tu?